Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam channel Mr. Dude Cem. Hari ni Cem nak main game Avalanche bersama dengan anak Cem yang tengah lompat-lompat tu, Mama Aish. Okey, ini merupakan kali pertama Cem bermain game Avalanche. Sebelum ni, Cem tengok ada anak Cem main Roblox kan. Macam fun tau. Cem bukanlah peminat Roblox, tapi macam biasalah game-game Cem sebelum ni, Mobile Legends, game-game racing. Ni first day Cem main Roblox tu, Cem rakam tu. Macam dah adjust karakter. Macam tengok macam dah pakaikan baju elok. Macam pergi geng, cuba tengok balik. Kat belakang tak pakai baju lah. Dah kenapa? Rasa dah pakai elok dah. Okay, kita dah berada kat dalam game sekarang. Jom kita mulakan pendakian, okay? Let's jom. Tak silap Cem, game Avalanche ni, dia akan ada barang yang jatuh tau daripada atas tu. Senyap sunyi je. Macam tak ada apa barang yang jatuh pun. Looking good so far. Betul lah. Ke orang yang dekat atas tu dia tak baling. Okey, ada. Okey, sudu kita dapat elak. Macam rasa trik dia kan. Kita kena ikut tepi-tepi ni ha. Ikut tepi ni. Hati-hati ikut tepi ni. Sebabnya most probably barang-barang tu takkan langgar kat tepi. Tapi kita tengok macam mana. Semuanya ada kat tengah kan. Kalau cium nasib baik, mungkin kita boleh naik atas dengan mudah lah kan. Okey, dah masuk balik. Terus ke kanan balik. Tak kisahlah siapa-siapa pun dapat nombor satu. Yang penting Cem tak nak kalah lah. Biar Cem tamatkan pendakian ni dengan mudah dan simple. Alright, let's do this. Oh, alright. Ada garpu geng. Tengok sampai jatuh tadi tu. Mama Aish ke? Oh, tepi. Oh, nasib baik. Macam-macam ada gula, ada sudu, garpu. Okay, kita ada berapa ratus meter je nak sampai atas. Almost there, gang. Almost there. Yes. Yay. Okay, gang. Macam mana tadi? Looking good so far. Round 1, no problem. Macam dapat finishkan pendakian dengan mudah. Hopefully, second round pun sama. Tapi macam pelik betul lah. Macam mana baju dia belah depan je. Belakang tak ada. Tengok ni. Aduh. Okay, let's do this. One more time. Kali ni kita berada kat Gunung Salji. Ni betul-betul Avalanche. Avalanche tu tak silap je maksudnya runtuhan salji. Tapi macam mana karakter lain tu unik-unik. Siap ada monster. Itu macam dalam cerita movie Monster Inc. Monster tu dah jatuh. Aduh. Kita follow Dak Cem lah. Dak Aish lah kat depan tu. Dia main lompat-lompat ke main laju dia. Sekejap, kan ada cheat code Macam mana boleh laju Macam rasa pendakian tu sama je. Tapi macam mana dia boleh ada turbo Geng, kita boleh turbo ke dalam Roblox ni? Tu komen sikit bawah. Yang biasa, yang dah pernah main lah kan. Game Avalanche ni. Cuba komen sikit apa trik dia. Kot lah you all pernah buat rekod ke kan. Tak sampai 1 minit lebih dah naik sampai atas. Baru bebel dah kena. It's okay. Sometimes perkara buruk berlaku tu biasa lah. Alright, kita nyorok dulu belakang ni. Tinjau sikit. Okay, kosong. Rasanya dah ais tadi sampai depan lah tu. Teknik dia lompat-lompat je weh. Yelah, dia dah biasa main kan. Dia dah pro kot. Kita ni baru hari ni nak try lah. Alright. Okay, sambung balik. Pada yang dah biasa main game Roblox, terutama game Avalanche ni, cuba story sikit. Apa tips dia? Tulislah kat bawah tu. Macam ni boleh kata noob lah, noob. Kalau main Roblox ni orang kata boleh kira lah dengan jari. Tu baru hari ni terfikir nak rakam tu. Alright, almost there. Sikit lagi. Okay, relax dulu. Ni kalau kena sia-sia je ni. Penat dah macam naik kat atas ni. Okay, tinjau dulu. Alright. Ui, atas ni ada monster apa ni? Kena pula dah. Nampaknya macam tertewas lah, geng. Sikit lagi dah nampak penamat dia dah tadi. Alah. Okay, no problem.
Kita try satu round lagi, okay? One more time. Tengok ni. Unik kan karakter diorang. Macam mana diorang boleh ada karakter macam tu? Biasanya belilah kan, dia tak? Kita compare. Tapi ni level kosong tau. Macam tak nak main tau. Macam pelik. Mana Daesh pergi? Mana Daesh pergi? Dia lompat ke mana pun tak tahu ni. 20 more second. You all kan, kalau main game Roblox ni cuba bagi tahu berapa lama spend. Bagi jam lah kan. Kalau 30 minit ke 1 jam tu cantik dah tu. Cuma janganlah sampai 2-3 jam. Nanti kerja sekolah tak buat. Mak, nanti mak ngayah minta tolong pun tak nak. Dah menghadap game je kan. Okey, jom kita mula sambungkan. Oh, kali ni Cem berada kat atas ni. Nak bagi Chan ke macam mana? Kita bagi Chan lah eh. Kita baling semua belah kiri. So, biar dia all dapat naik ikut belah kanan. Baik kan Cem? Yeah, of course lah. Okay, let's jom. Okay, kita habiskan dulu yang belah kiri ni. Okay. Tak tahu lah belah kiri atau belah kanan. Kalau daripada pandangan pendaki, dia belah kiri lah. Kalau pada side Cem, dia belah kanan lah kan. Okay, belah kiri dah habis. Kita bagi yang belah kanan pula. You all kau nak naik ikut belah kiri sebab Cem bagi semua belah kanan. Okay. Game dia tak stressful lah. Dia santai je. Kebanyakan game Roblox dia macam tu lah. Dia bukan macam main game ML apa semua kan. Game racing semua tu kena macam very high tension punya game. Tapi Roblox ni most for kid. Fun lah, fun. Boleh lah kita main layan-layan saja kan. Hmm. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Ya Allah, sangkut pula belakang ni. Untuk kepada pemain yang dah pernah duduk kat atas ni kan, cuma bagi tips juga. Macam mana nak baling tu dengan mudah Kau main susah cuma nak baling ni Bila kita main kat bawah tu kita tengok, oi, menderu-deru barang yang jatuh tu. Macam mana dia buat? Kita nak baling satu ni pun punya payah. Nah, nak ambil semua. Oh, dia tarik macam tu. Serentak tarik semua. Kalau ada yang kat depan tu kira sangkut-sangkut sekali lah. Tu yang jadi macam banyak yang jatuh serentak tu. Okay. Okay, now sampai turn bola besar pula. Habis dah. MVP of the round. Oi, Cem dapat MVP oi. Sebab kalahkan semua sekali. Okey lah. Okey lah geng, sampai sini saja permainan Roblox pada hari ni Kalau you all rasa channel Cem ni menarik dan ada nak komen apa-apa ke, suggestion, cadangan ke, bolehlah berbuat demikian. Alright. Okey, ada satu round lagi ni Cem nak habiskan, okey? Sebab ramai geng ini, kali ni macam-macam pattern ada, macam-macam karakter ada. Sekali lagi, Cem minta maaf kalau kata-kata Cem ni kasar. Maklumlah first time kan, baru first time main sambil membibil ni. So, mohon you all subscribe, komen, bagi like sikit lah untuk Cem semangat buat konten lagi, bagi komen sikit. Yang dah biasa main tu kan. Alright. Okay, tunggu Cem kat atas, okay? Rupanya semua lompat lah. Mungkin tu trik dia lah you all. Manalah Cem nak tahu kan. Kita straight je lari kot sini. Rupanya lompat tu makin cepat Di samping dapat elak, gula-gula lah, garpu lah, macam-macam ni kan. Dia boleh lompat tu macam boost tau dia, macam turbo sikit. Mungkin lah. Yours comment lah, macam mana nak tahu. Okay, sikit lagi. Nombor satu tu kalau dapat potong memang handsome. Yes sir. Sikit cik baik garpu oi, donat. Cik baik. Baru je cakap, sangkut sudah bosku. Janganlah jauh sangat. Ya Allah. Habis terus. Tak ada rezeki lagi lah. Cuma nak manjat sampai atas tu. Okay lah, that's all ya. Thanks for watching. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye. Bye.